Kita tahu bahawa misalnya kita mengimport bahan-bahan makanan ke negara kita ini bukan banyak melalui Selat Hormuz itu. Kita banyak daripada Pakistan, India, ASEAN, daripada Australia, New Zealand, daripada Brazil, Argentina, China, semua sebelah sini. Tetapi kalau kenaikan harga minyak, bagaimana kos transport, insurans yang dikenakan, semuanya itu akhirnya kembali kepada barangan yang dijual itu, mereka terpaksa menaikkan harga. Tentulah intervensi daripada kerajaan, dan kalau kita kata berlaku satu kenaikan tidaklah mendadak. Kita tahu di negeri-negeri lain sudah berada dalam keadaan panik seperti di negara jiran kita. Tapi kita, alhamdulillah, rakyat kita masih bertenang dan beli dalam keadaan biasa. Dan kita akan berusaha dengan semua kementerian supaya yang kalaulah ianya melibatkan kenaikan, ia tidak sampai ke peringkat boleh membebankan keseluruhan rakyat. Dan buat masa sekarang, saya memberi jaminan bahawa stok beras kita misalnya, sehingga 7-8 bulan akan datang di paras yang cukup. Selepas itu, kita akan melihat pula suasana dengan perbincangan dengan Kementerian Keuangan, dengan Bernas, dengan semuanya sekali untuk kita berusaha bagaimana untuk meringankan bebanan pengguna ini.